Saya nak tanya pasal talqin dan tahlil untuk semati. Ada setengah ustaz kata tak payah buat sebab Nabi dulu tak buat. Tolong jelaskan. Jawabnya, perkara baca talqin ni khilafiyah. Benda yang khilaf, tidak ijma' ulama'. Siapa yang nak baca talqin silakan, kerana ada ulama' berpandangan boleh. Siapa tak mau baca talqin silakan. Sudah selesai masalah. Kerana talqin bukan pun wajib. Nah, balah bahlul. Tak ada kira siapa-siapa. Walaupun dia ustaz bahlul. Kerana orang tanya ulama' besar, dia jawab gitu. Nampak? Di antaranya almarhum Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas. Seorang ulama' yang sangat besar. Dia jawab talqin sunat di sisi dua mazhab tak sunat. Siapa yang nak baca silakan. Memberi faedah bagi orang yang mendengar di atas kubur dan bagi mayat dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin, tak dengar apa-apa. Tak? Siapa yang tak mau baca talqin, tak apa, memada dengan doa dan istighfar, kerana perkara ini bukan wajib. Selesai masalah. Jadi tak buat pun tak apa, nak buat pun tak apa. Kena dengan caranya, jangan tak kena cara. Jangan balah benda-benda khilafiyah. Kalau dia kata bid'ah Nabi tak buat, benda kita tak boleh buat, itu bukan dalil. Nampak? Kalau orang mengaji usul fiqh, nampak? Pengkajian tentang istinbat daripada dalil benda madlul. Kita pun orang tanya mana sebab benda ni tak sunat buat. Dia kata sebab Nabi tak buat. Kalau sebab Nabi tak buat, kambing boleh jawab gitu. Nak beruk boleh jawab gitu. Apa tak nak? Beruk arti Nabi tak buat. Sedap gamak. Orang mengaji apa nak pecah otak-otak nak orang tu bik dalil. Jangan jawab Nabi tak buat gitu. Kalau Nabi tak buat, kita tak buat. Dah pilihan raya. Ada Nabi buat. Ni Quran buh kertas kacik Quran ada tak? Tak ada zaman Nabi, mana ada kertas gini. Buku hadis ada nama Nabi? Tak ada. Tak ada belaka. Dah lewat lah. Pasal kipas ada zaman Nabi? Dah lewat pasang? Dalam pasang perlu berjeruk dah. Jadi itu bukan dalil. Kalau kata mana dalil dah lewat, Nabi tak buat. Kata bodoh tu. Kalau ustaz ada jawab itu. Itu bukan dalil.